Bagaimana kita nak tahu sama ada minyak pati tu tadi terapeutik? Kalau siapa pengguna daripada minyak pati tu, dia memberi kesan benefits kepada kesihatan. Contohnya peppermint senanglah. Kita bau je peppermint, kita dah boleh macam lega kita punya sakit kepala. Whatever minyak kalau yang kita guna, dia memberi kesan atau faedah terapeutik tu tadi kepada pengguna, dia automatically akan menjadikan minyak tu sebagai minyak aromaputik pada pengguna dia. Aromaterapi adalah terapi menggunakan bau-bauan. Dengan menggunakan minyak-minyak pati, ia menjadikan minyak pati itu tadi memberi aromaputik kepada pengguna dia. Itulah dia. Macam mana kita nak tahu grade-grade dia? Macam bonda tahu setiap minyak pati kita macam degrades kan? Kita mesti tahu dia punya kandungan chemical dia. Untuk yang peppermint contohnya, peppermint dia ada percentage mentol dia. Kalau terlebih mentol pun tak baik juga. Kalau kurang dia punya percentage mentol dia pun tak memberi kesan juga. So that's why pentingnya ada COA dengan MSDS tu. COA adalah Certificate of Analysis. So setiap pengeluar minyak-minyak pati ni dia mesti ada COA dia.